macam cerenda lah. Saya sudah. Alhamdulillah. Boleh cuba lauk ni. Ya, insya-Allah. Kan senang aja buat dia sebenarnya. Tak ada sampai 2-3 jam buat kuali. Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi rendang hitam buat tetamu Kak Zada. Kita perlu panaskan minyak ni kuali. Bila agak-agak dah tak payahlah panas masa berasap tu. Panas-panas je lah sebab kita nak tumis ni je dulu ya. Okey. Selalu kalau perempuan masak rendang, ni tak tumis ni. Betul tak? Yang tak tumis tu maksudnya masuk sekali. Yang bertumis, tumis ini dulu. Bagi minyak tu wangi dulu. Ya. Okey, so kita nak masukkan serai yang kita dah titik. Kalau boleh jangan basah-basah sangat. Kalau merecik dengan satu dapur. Ya, so ni kita masukkan. Saya masak sekali 3 ekor ya. Okey, kita masukkan daun pandan. Tumis kejap hingga dia naik bau. Okey, sementara kita nak tunggu yang ini naik bau, kita nak blend dulu bawang. Okey, so ini serai. Ya, so kita nak blend bersama dengan bawang besar, lengkuas, buah keras, bawang putih dan halia. Kalau puan dekat rumah, lada kan, lada kering kan, blend sekali. Kak Zada sekarang ni lada kering memang kita dah ada, yang kita dah buat sendiri. So saya tak perlu blend lah, ya. Puan kena blend lada kering tu rendam dulu ataupun masak dengan air panas ataupun mendidih, masukkan lada tu, kena biar dia kembang, potong-potong, nanti baru dia keluarkan dia punya kotoran kat dalam tu, dan baru puan masukkan dalam ni. Bilas masukkan dalam bawang ni, macam kita masak lauk biasalah ya. Okey, kita nak kisar hingga halus ni. Kita masukkan ni yang kita kisar ni tadi ya. Kita bagi dia berbau, pecah minyak. Okey, so kita nak masukkan lada. Kalau perempuan dekat rumah, jangan buat macam ni, you blend terus dengan ladanya. Kan, saya ni pasal memang kita dah ada lada banyak. So kalau perempuan kat rumah, ladanya tu blend sekali dengan bawang, tumis sekali jalan. Okey, so kita tumis sampai dia garing. Okey, kalau kita nak masukkan sikit air sebab dia kering ya. Ni air yang lebihan tadi yang kita masukkan dalam blender. Kita nak masukkan semua rempah. Ya, rempah ketumbar, kedua-dua jintan. Dah bau dah. Bau rempah ya. Kak Zada masukkan lagi air. Tadi kan dia dah kering, so kita masukkan lagi air, nak pastikan rempah tu pula masak. Ya, kita tambah air, nanti dia jadi cair macam ni. So kita tunggu dia pekat sikit lagi. Ni kan dia cair macam ni. Ya, so kita tunggu dia pekat sikit, tambah air lagi. Kita buat proses 3 kali macam tu. Baru dia sedap. Kita masukkan garam. Kena hati-hati sebab kita nak letak kicap. Masukkan gula. Merah juga pun hati-hati sebab kita ada kicap. Okey. Okey, kita nak masukkan ayam. Daun kunyit tak ada? Yang ini rendang ni kita tak pakai daun kunyit. Sedikit air asam jawa. Okey, sekarang ni kita nak letak kicap. Kak Zada guna kicap Kak Zada. You pakai nak rasa sama, pakai beli kicap Kak Zada. Okay, saya pakai kicap lemak manis ataupun kicap manis lah. Ini yang buat kita punya rendang hitam. Sebab tu garamnya jangan letak banyak. Gula pun jangan letak banyak sebab ini dah lemak manis ataupun kicap manis. Okey, kita nak masukkan santan. Ini cara Kak Zada masak tau. Saya tak masuk santan dulu. Saya masuk santan last. Okey, kita nak masukkan kerisik. Ya, kerisik ya. Kerisik masuk last. Okey, dah nak masak dah. Kita tunggu sekejap. Ready? Tadi macam mana nak rendang ayam? Tak. Macam ni dia berkuah. Ke rendang macam pekat-pekat tu, so sebab yang kat dalam studio ni dia orang dapat rasa sekejap lagi.
Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu rendang hitam. Untuk tetamu Kak Zaidah hari ini, untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.